Hai, Assalamualaikum semua, apa khabar? Okay, hari ni Ruby nak unboxing satu produk. Satu produk ke? Banyak produk ni sebab Ruby dapat satu box beauty box. Jadi bila dapat beauty box ni ada macam-macam lah produk kan dalam tu. Ada makeup, ada pembersih muka, penjagaan muka lah, wajah, ada hijab, ada penjagaan rambut. Jadi ini adalah beauty box yang sangat istimewa sebab kebanyakan beauty box yang Ruby dah subscribe daripada tahun 2012, Ruby tengok tak ada yang lagi yang letak hijab. Hijab tak ada lagi, okay. Penjagaan rambut pun jarang-jarang. Selalunya macam pencuci muka, makeup tu memang dah biasa, memang biasa ada. Tapi seronoknya dapat beauty box ni adalah sebab kita menjadi orang yang pertama untuk cuba produk baru di Asia, di dunia. Kan? Okay, untuk langganan beauty box ni daripada Pick-a-Box, you all boleh langgan untuk sebulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Kalau you all subscribe lagi, sambung lagi, dapat 10% diskaun. Okay, jom kita buka Pick-a-Box, tengok apa ada dalam dia. Hari ni unboxing challenge daripada ruby.my. Okay, hari tu Ruby dah tengok Nabila B punya unboxing challenge. Jadi macam seronok je tengok apa kat dalam box ni kan. Box ni dibuat macam ni. Kebanyakan box, beauty box, Ruby sangat-sangat suka kalau diorang keluarkan kotak macam ni. Sebab Ruby boleh stacking atas-atas dan jadi kabinet. Tiba-tiba jadi kabinet kan. So satu level untuk foundation, satu level lagi untuk eyeshadow, satu level lagi untuk lipstick, satu level lagi untuk apa? Untuk apa-apa yang sesuai lah. Aksesori boleh kan. Macam-macam boleh letak dalam laci-laci macam ni. Cantik. Dadah. Kotak dia pun berkualiti. Jadi satu box ni setiap bulan adalah RM59. Bayangkan kalau you all continue melanggan, tolak 10%. Okay, kotak pun keras ni, kualiti yang bagus. Okay, dalam ni beauty box. Kalau buka beauty box pasti ada bau wangi. Kali ni bau macam bau apa lah, macam rambut punya penjagaan je kan. Ke coconut oil. Cik, tak sabar nak tengok yang lain kan. Padahal kat depan ni ada kad daripada Nabila B ni lah. Tengok, Pick-a-Box November 2016 launch edition. Sebab Pick-a-Box ni akan berada di pasaran Malaysia dalam bulan Februari 2017. Jadi syukur Alhamdulillah Ruby dapat first tangan pertama dapat tengok beauty box daripada Pick-a-Box. Okay, ni Nabila B, dia sangat friendly, okay, daripada London datang ke Malaysia untuk launching Pick-a-Box. Syukur Alhamdulillah. Yay. Terima kasih kerana menyokong Pick-a-Box and welcome on board our glam squad. Bermulanya idea saya melahirkan Pick-a-Box dengan visi membawa pesona kecantikan dalaman seperti menyayangi diri, intelek, confidence, secantik keanggunan luaran, seiring dengan tagline kotak kecantikan kami, Beauty Inside Out. Buat pertama kalinya di mana kesempurnaan riasan wajah, model majalah dan selebriti social media menjadi obsesi. Saya berharap anda dan setiap pelanggan Pick-a-Box mengenal falsafah cantik Beauty Inside Out dengan cara tersendiri dan kekal bersinar di setiap situasi dan di mana jua. I'm so excited to begin this journey and I hope you will be too. Daripada Syuhada Alauddin, founder of Pick-a-Box. Thank you Puan Syuhada. Okay, dalam kotak ni dia akan bagi tahu apa yang anda dapat dalam satu kertas ni. Okay, contoh yang ni, bahagian ni. Jadi ada list kat situ apa yang anda dapat. Menarik tak? Lepas tu dekat sini akan bagi tahu macam mana nak subscribe semua, berapa bulan, apa yang anda nak. Macam ni. Kalau you all nak tahu lebih lanjut boleh lawati website pickabox.com. pick-a-box.com. Okay. Tada, inilah masanya. Kita nak cuba. Ruby tengok sini ada barang-barang daripada Face Shop,
Ada Melvita produk, ada Hecor, Venice, macam-macam. Kita buka satu-satu lah. Okay, first kita buka, kita nak tengok Melvita. Okay, yang ini adalah apa ya? Sekejap, kita buka dulu. Ni dapat plumping radiance cream first wrinkle sample size. Velvety rose. Okay, nanti buka ni Ruby. Kita tahu kan produk Melvita ni produk yang organik. Bau rose kuatnya, sedapnya. Anti wrinkle cream, jadi bolehlah sapu kat muka nanti kan. Wanginya. Selalu pakai krim anti wrinkle ni kan waktu selepas bangun pagi, lepas kita bersiap-siap mandi semua tu, kita boleh pakai ataupun sebelum tidur. Okay, wangi. So sebelum tidur tu wangi je muka. Lepas tu ini pula Rose Extraordinary Water Hydrating and Revitalizing. Wanginya bau ni. Macam air dia ada kat muka tu kan. Wanginya. Suka. Kalau produk Melvita ni memang, kalau bau rose tu, rasa sayang dengan semua orang. Cik gitu. Ini untuk yang berhijab, memang kita agak memilih untuk menjaga rambut kan. Jadi ni Hecor Ready Volume Spray, making hair shiny, bouncy and manageable all day long. So waktu yang sesuai pakai adalah Sabtu Ahad bagi Ruby, sebab Ruby tak keluar mana-mana, jaga anak kat rumah. Why not kita berhias, tu tak? Sambil tu jaga rambut. Okay, dia wow. Ni Viva Queen Bee. Voucher pun ada. Kalau beli beauty box, memang voucher ada, sampel ada, actual size produk ada. Ini apa? Wonderful oil, Habatus Sauda. This is good. Oh my god, alhamdulillah. Ni sangat bagus tau. Bukan senang dapat minyak Habatus Sauda ni. Siap ada sunnah. Ada nota di sini. rememberme.com.my. Terima kasih. Semestinya halal, vegetarian dan tiada chemical. Okay, ni Venice Brightening Formula Rapidly Facial Essence. Essence penting tau pakai. Selepas cuci muka, essence ni kita akan pakai selepas toner. Jadi kalau nak jaga muka daripada penuaan, kena start pakai essence. Penting, sangat penting. Venice spray before and after makeup. Wah, dah ada essence untuk before and after makeup. Spray after outdoor activity. Spray before, during and after flights. Spray to keep your skin moisturized when in an air-conditioned environment. Bagusnya. Ni bukan sebarang facial essence ni. Wow, tak sangka Ruby, sebab baru unboxing, memang baru tahu produk ni macam mana. Thank you Alia, Zaila and Story. Ni ada founder punya cerita semua ada kat sini.
Sebab kalau selalunya orang yang duduk bekerja dekat dalam aircon, hawa dingin, mereka tidak sedar kulit mereka semakin kering. Jadi bila adanya produk macam ni, and then dia spray je, you boleh terus spray, and then dab-dab macam tu je. Biasaanya Ruby buat macam tu lah. Lepas spray, dab-dab macam tu. Unless kalau pakai makeup, tak payahlah dab-dab kan jadi lain pula makeup tu. Okay, kita dapat lipstick. Lip matte. Lip matte. Dian sebutnya. Dian Woman's Beauty Matte Liquid Lip Color. Tak Ruby cuba tak? Ruby cuba. Tadi Ruby dah pakai lipstick sikit lah kan. Kita cuba. Wah, colour dia. Plum. Coat plum. Nak cuba lipstick pula. Lip matte ni. Wow, pertama kali cuba warna plum ni. Okay, biar dia kering sikit. Matte Liquid Lip Color Plum. Okay, sementara biar kering tu, you all tengoklah bibir Ruby yang color macam manggis ni. Lawa juga. Okay. Ni. CC Intense Cover Cushion daripada The Face Shop. Ini adalah favorite product pada Ruby tau. Tak sangka dalam beauty box pun boleh bagi cushion. And then dalam ni dalam packaging yang ini. Nah, tahu kan cushion ni macam mana? Macam ni Ni dia punya sponge. Ini dia punya pad. Nak pump, nak sponge dia. Ambil. Okay, Ruby akan cuba Kita cuba dekat belah sini lah. Ni dalam color Natural Beach. Ruby buat sikit je supaya you all boleh nampak dia punya coverage. Nampak tak? Sebab Ruby tadi tak akan bedak pun. Dia punya beza. Dia bukan makin putih, dia macam menyekatakan warna kita kan. Nampak kemas kan? Compare to this side. Okay, kat sini lah kita buat. Sebab ada cahaya matahari boleh nampak kot. Wow, flawless. Flawless ni kita. CC Intense Cover Cushion.
sikit lagi kat lahi. Nak bagi nampak beza. Nampak tak? Tapi kemasnya dia. Terus cantik. Wow, amazing. Sebelah spek mata tak pakai sisi cushion ni. Bila pakai ni dekat area lain macam wow. Cantiknya. Face Shop. Thank you Face Shop. Siap bagi dengan my other bag. Comel lah bag ni. Suka dapat bag. Yang ni Body Shop. Body Shop bagi sampel Himalayan Charcoal Purifying Glow Mask. Ni siap dengan Body Shop 10% off selected fragrance. Lepas tu ni step by step untuk pakai mask Himalayan ni, Himalayan Charcoal. Step 1, try the mask. Step 2, take your best selfie. Ini kontes. Sorry. Bukan cara pakai mask. Ini adalah cara nak masuk kontes The Body Shop. So nak pakai mask ni macam biasa lah. Yang ini jenis yang cecair tu. Jadi keluarkan, tipik macam tu. Kalau ada brush yang untuk mask tu lagi bagus. Lepas tu yang tadi Melvita tadi tu pun dia bagi brochure ni. Why start organic? Ada informasi yang bagus kat sini. Say no to 8 controversial ingredients dalam produk kecantikan dan produk pembersihan wajah dan produk penjagaan wajah. Okay. Mineral oils, aluminium salts, silicone, propylene glycol bahasa sains ni, EDTA, SLS, parabens. Bagus. Tapi kan kat Melvita, argan oil dia memang best. Argan oil. Minyak argan. Bibi dapat hijab. Wah, cantiknya. Daripada ID Juma kalau tak silap. AJ. Thank you ID Juma. Cantiknya. Okay, sebabkan ni colour biru, Ruby nak try buat hijab style daripada Nabila B. Kita buat apa? Turban. Dia kata lipat 3. Tak masuk kat belakang sini. Tu ikat. Dia kemaskan.
Kau dapat manik yang tadi ni kan. Nampak? Lebih ingat nak buat macam ke tengah sikit kan macam tu. Hanya menggunakan bawah ID Juma. Okay, dah habis dah. Semua beauty box semua dah keluar. Yang terakhir adalah tudung daripada ID Juma ni. Cantik kan? Okay, selamat subscribe Pick a Box. So anda akan dapat semua benda yang Ruby dah cuba tadi dalam 2, 4, 6, 8, 9 produk. 9 produk. Lepas tu dia ada launch bonus tadi. Sebab tu dapat ID Juma punya scarf. So setiap bulan ada bonus dia. Jadi nantikan apa yang diorang akan bagi. Okay, selamat mencuba. Bye. Do support Muslimah Beauty Box. Okay.